Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bawa anda ke Piai Diros. Apa yang ada kat sini? Jom kita jumpa owner. Okey, Piai Diros. Waktu operasi Isnin dan Sabtu 10.30 pagi hingga 6 petang tu nombor telefon dia. Dan Selasa hingga Ahad 5 petang hingga 12 malam cuti hari Isnin. Warung Poji. Jom kita tengok apa yang ada. Ya Allah, ni warung ke apa ni? Jual pokok sekali ke? Assalamualaikum. Wah, ni I minat ni. Assalamualaikum. Puan, apa khabar? Buat apa? Ya Allah, siram pokok. Saya dah mandi tau. Mandikan pokok PI Rogers. PI Rogers. Mana PI Rogers tu? Nak mati. Oh, PI tu nama dia. Rogers ni pokok dia. Oh, ni pokok-pokok dia. Jual berapa ni? Tanya dia, makcik tak tahu. Nama siapa? Asimah binti Jantan. Masya Allah, dah berapa lama dah PI Diros ni? PI Rogers berapa tahun lah? 9 tahun. Jom kita tengok PI Diros. Wah, ini yang kita nak cari ni untuk Casa Diros. Casa Diros and Piai Diros. Tu dia. So, dia bukan ada pokok ros saja. Dia ada pokok bunga kertas. Yang tu kita tak tahu nama dia. Kita tanya kejap lagi. Cantik. Okey, ni lokasi dia adalah, kita jumpa PI kejap lagi. Jalan Batu Kucing. Tak ada kucing pun. Kenalan dengan PI. Okey, ini nama PI bersama dengan nama dia PI Diros. So nama dia PI dan Ros. Jom kita berkenalan dengan Ros. Okey, ini semua bunga ros daripada pelbagai negara yang kita bawakan khas daripada luar, kita bawa masuk ke dalam dan kita jual lah untuk siapa yang berminat dengan koleksi bunga ros. Bunga ros ni bukan satu nama saja, dia ada beribu-ribu jenama. Contoh macam ni. Ini nama dia King's Day Rose. Ada jenis hybrid tea rose, jenis rose yang kita boleh jadikan sebagai hiasan di atas meja. Kemudian ada juga jenis rose yang macam ni, yang berjambak-jambak macam ni. Bunga dia pun tak besar sangat, tapi dia banyak. Dia berkelompok. Ada pelbagai warna lah bentuk. Kita tengok bentuk, ada yang bentuk yang klasik. Kita tengok ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk macam rama-rama. So kat sini ada pelbagai koleksi ros daripada seluruh dunia. So selain daripada pokok ros, apa lagi pokok yang ada? Selain daripada pokok ros, kita ada pokok yang pokok bunga kertas. Orang kata bunga kertas ni biasa. Tapi sebenarnya yang luar biasanya adalah bunga kertas yang kita bawakan ni adalah bunga kertas dari seluruh dunia. Contoh macam ni juga dari Filipina, okey? Dari Filipina. Contoh kita ada Siti Asma Hijau. Siti Asma Hijau. Siapa Siti Asma ni, baby? Okey, sebenarnya pokok-pokok bunga kertas pun macam bunga ros juga. Dia hybrid. Dia dikahwinkan, dia genetik baru dikeluarkan. Contoh macam atas-atas ni semua adalah genetik baru. Kita ada Mahara King, Mahara Orange, kita ada Jinda Merah dan macam-macam lagi koleksi. Kalau kita tengok bunga kertas ni ada yang biasa, ada yang luar biasa. So dekat Piai Rogers, hanya kat tempat kami saja ada pokok bunga kertas yang dibawakan khas di seluruh dunia. Masya Allah. Di Melaka Di Melaka saja. Mana lagi? Di Piai Diros. Oh, gitu. Mana lagi? Melaka lah. Okey, selain daripada tu, ni pokok apa ni? Okey, yang atas ni namanya pokok petunia. Ni pokok biasa orang buat hiasan pokok bunga gantung lah. Pokok bunga hiasan gantung biasanya. Jadi pokok ni biasanya dibuat biasa untuk bermusim lah. Bermusim. Kalau macam pokok bunga kertas, kita boleh tahu dia bukan bermusim. Dia tahan lama. Dan dia tahan lasak. Betul. Tapi kalau macam bunga ros sendiri, jom kita kembali ke bunga ros. Kalau bunga ros dia agak okey. Bunga ros ni pun macam bunga kertas juga. Dia lasak? Dia lasak dan juga ambil masa yang sangat lama untuk hidup lah. Macam ni kita tengok, yang ini sebenarnya belum besar sangat. Nanti kalau dia betul-betul besar, berumur dalam setahun setengah, dia jadi mother rose. Dia akan anjak lah sampai 7-8 tahun. Boleh tunjukkan saya mother rose macam mana? Okey, contoh macam ni. Ni semua pokok-pokok yang semakin besar. Dah membesar. Batang dia. Tengok. Oh, okey, batang dia besar. Semakin lama semakin tua. Dan pokok dia akan meninggi dan membesar. Sama macam pokok kertas. Okey, pokok rose ni berapa kali berbunga? Pokok rose kalau kita buat setting, biasanya kita akan dapat 4 minggu sekali. 4 minggu sekali atau 6 minggu sekali. Sebulan sekali lah kita akan dapat tengok bunga je lah. So pokok bunga ros ni adalah untuk di dalam bangunan ataupun luar bangunan? Outdoor atau indoor? Pokok ros memang untuk outdoor lah. Dia memang perlukan matahari yang penuh. Full
full sun. Dia perlukan matahari yang penuh. Ada orang kata bunga ros ni tak boleh kena matahari lah, panas lah apa semua. Tak. Sebenarnya salah. Bunga Dia ros sangat lasak. Sangat lasak. Dia perlukan matahari yang penuh. Kalau tak cukup matahari, dia tak boleh keluarkan bunga yang besar macam ni. Oh. Jadi kalau macam dia di dalam bangunan tapi dalam bangunan yang berkaca boleh? Boleh. Yang penting ada cahaya matahari. Untuk penjagaan pokok ros, kita ada siapkan beberapa set baja. Bukan sahaja baja, kita ada siapkan beberapa ubat lah untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pokok ros ni. Sama ada serangan penyakit ataupun kekurangan nutrisi pada pokok ros ni. Untuk pastikan bunga ros yang besar, dapat bunga yang sihat, bunga ros yang sama macam dekat luar negara. So kita ada siapkan ni semua lah. Jadi cara penggunaan dia kita akan bagi. Dia ada jadual-jadual yang dah disiapkan. Memang ikut je, follow je. Berapa sukatan, berapa jadual, hari apa, pokok berapa nak buat, follow je. InsyaAllah akan dapat hasil pokok bunga ros yang sangat cantik. Antaranya adalah Okay, antara ni kita ada set formula 2 ni. Set formula 2 ni adalah pembekal mikronutrien untuk pokok ros ni. Ada pokok ros kita walaupun sihat tapi kadang-kadang tidak menghasilkan bunga yang cantik. Even dia sihat tapi dia tak dapat bunga yang cantik. Maka sebab apa? Kekurangan mikronutrien. So mikronutrien inilah yang sangat diperlukan oleh pokok ros kita untuk hasilkan bunga yang besar, wangi, lepas tu bunga dia terang dan banyak. Kalau kekurangan nutrien-nutriennya mungkin berbunga atau mungkin tidak berbunga. Oh, ini kita nampak 4 tapi kat belakang ni banyak lagi. Tak apa beza-beza dia. Ni ini ubat untuk masalah penyakit. Okey, pokok ros ni penyakit yang famous serangga-serangga lah. Serangga seperti kutu, hama dan sebagainya. So ubat-ubat ni sangat penting lah untuk kita gunakan pada waktu-waktu tertentu bila kena serangan ataupun sebelum kena serangan. Gunakan, kita sembuh saja pada pokok ros kita, pada daun dengan batang dan atas tanah lah, untuk mengekalkan kecantikan pokok tadi. Kalau kita tak gunakan boleh juga, tapi bila pokok kita kena serang tak cantik lah. Nanti bunga kita rontok, hitam, nanti bunga ros tu tak jadi, dia tak nak kembang. Yang ini pula dua ni kita gunakan microbe dalam tanah. Ini untuk kesuburan akar lah. Jadi lengkap lah daripada akar, batang dan daun. Kita lengkapkan nutrisi dia supaya mendapat hasil yang sangat lumayan. Sama? Okey, yang bawah ni pun sama. Tapi warna biru ni apa ni? Okey, warna biru ni pun untuk masalah penyakit kulat lah. Kulat pada akar pokok ros dan juga kulat pada tanah yang merosakkan akar. Dan dia memperbaiki daun pokok. Ni semua keluaran mana ni? Malaysia? Semua keluaran Malaysia. You buat sendiri tu? Ada yang buat sendiri, ada yang kita repack lah. Kita dekat T34 Kampung Mata Kucing, Jalan Tamingsari, Melaka. Okey, Kampung Mata Kucing, Jalan Tamingsari, Melaka. Boleh pergi kat Facebook page kami, PID Ros. Okey, kat situ semua ada maklumat lah. Okey, jumpa lagi semua. Bye, Assalamualaikum. Bye.